adalah disebabkan masa tu akak mencari, orang yang boleh mengubat seorang sahabat yang terkena santau. Ush. Seorang sahabat ni terkena santau. Jadi kita usaha lawan kan, kita bantu sampailah jumpa dengan Tuan Haji Pendek ni. Dan dia orang kata masa tu kita banyak cerita pasal santau lawan. Jadi boleh tak kat sini akak kongsi sikit orang kata apa petua-tua santau. Pasal santau ni ramai orang dah tahu santau ni biasa orang bercerita tentang santau ni Wan. Tapi kajian cerita dia lain weh. Dia lain guys. Apa relax. Dia akan lain. tapi yang akan nak cerita ni, yang saya nak cerita pada tuan-tuan ni adalah santau ni biasanya dia ada ibu dia. Antara sebab sahabat akak ni tadi terkena santau adalah bukan ada orang dengki dengan dia. Tak ada pun orang dengki ke khianat dengan dia, tak ada. Ini sahabat akak ni orang yang baik. Seorang lelaki yang baik, yang memang orang kata alhamdulillah menjaga solat apa semua. Memang kita kenal dengan orang yang baik. Tetapi dia terkena santau ni secara tak sengaja. Pasal akibat pelepasan santau ni masa dia orang kata pergi makan di sebuah kedai makan. Itulah sebabnya tuan-tuan, kalau kita pergi ke kedai makan, terutama kedai-kedai makan baru yang kita tak biasa dengan kedai makan tu, berhati-hati. Pasal kebiasaannya orang melepas santau ni dia melibatkan dalam bulan kata bulan kalender Islam 14, 15, 16 di waktu bulan mengambang. Itulah antara waktu terbaik untuk dia melepas santau. Dan santau ni kira nasib je siapa yang kena. Bukan pasal dia dengki khianat dengan kita, tak ada. Tapi dia terpaksa buat benda tu untuk mengelak risiko pada dia. Yang paling penting yang diajar oleh Tuan Haji Pendek ni tadi adalah pastikan tuan-tuan tak makan betul-betul di pintu masuk.